Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar pembina-pembina MRCDB? #Jangan pening-pening. Welcome back to YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like dan follow dan share untuk model kereta yang korang berminat. Okay guys, so hari ni Amir nak tunjukkan korang 5 perkara menarik tentang Jeep Wrangler versi yang terkini. So pada yang belum tahu, ini adalah Jeep Wrangler versi facelift. Dia ada yang old facelift zaman tahun 1970-an, 1980-an, 1990-an. Ini adalah kereta daripada negara Kentucky. Kita tahu ini, this is the car from a brand USA, and this car is imported from Japan. And to be honest, kereta ni terkenal pada model dahulu adalah Rubicon. Cuma dia dah keluar versi yang terkini as a Sahara Limited Edition. Untuk model Jeep Wrangler ni yang aku nak kenal kat korang, ini adalah model 2.0 turbo. Perkara menarik pertama adalah enjin yang baharu, 2.0 liter turbocharged, sesuai untuk pakai as a town user and sesuai untuk boleh pakai kepada kereta balik kampung ataupun kereta kebun korang. Okay, Jeep Wrangler ni dia dah upgrade enjin yang baru, 2.0 liter turbocharged with a 270 horsepower with a 299 Nm of torque. 0 to 100 boleh pergi around lebih kurang 7 saat. And kereta ni sebenarnya too bulky, tapi boleh dikatakan antara rival jugalah, dengan boleh fight lah dengan Ford Ranger, boleh fight juga dengan Hilux. Tapi untuk lasak tak lasak tu bergantung kepada usage seseorang tu lah. Untuk Jeep Wrangler yang model baru ni, kita dah upgrade a few benda. Tapi kalau aku nak tekan dengan korang, kalau korang ada budget, memang go for the king of a jungle, memang Rubicon 3.6 NA. Tapi kalau korang nak pakai as a town use dan korang ada sesekali nak balik kampung masuk kebun, 2.0 liter turbocharged, it's a very practical. Okay, yang kedua yang menarik adalah facelift yang baharu. Look at this, dia punya bar, dekat bar depan ni is a completely besi padu. Alright, so memang untuk rempuh kereta pakai kat KL, memang siapa-siapa korang ajar langgar. Mana kalau ada escort motor polis kat tepi tu, tak payah ke tepi, ikut je dia. Konon. Okay, dan untuk facelift yang terkini ni dengan design headlamp, dengan beberapa jajan aksesori dekat sini, korang tengok as a bar LED, ada spotlight atas dan bawah, optional, datang daripada Jepun. Bonus kalau ada front range dekat bahagian depan, tempat nak tarik tu, nak tarik besi ke, nak tarik kereta ke, nak tarik balak ke pun tak kisah, tak ada masalah. And facelift dia memang is a very urban looks for the king of jungle ni kereta ni sebenarnya. Okay, yang ketiga yang menarik kena tentang kereta ni completely adalah memang all part is carbon for the roof, right, for the door, alright. And kereta ni juga memang dikatakan korang boleh pisahkan the all parts door and the roof ni, buka dan pasang balik like a Lego. And kalau korang tengok dia punya rival dia, kalau as a SUV kita panggil Land Rover Defender, sama-sama saing ni pada zaman-zaman Jeep version look dulu tapi masing-masing dah upgrade yang versi yang terbaru. Cuma Jeep Wrangler masih mengekalkan 2 tone color, besi dengan color plastik. Tapi Jeep Wrangler dia memang besi betul padu, dan dia boleh pisah bukakan dia punya pintu door handle ni, memang ikonik gila. Alright, dan bumbung dia memang aku dah tunjuk kat korang, dia boleh buka depan, tengah dan belakang juga. So completely memang boleh jadi as a Sahara look. Sahara look ni adalah memang hutan semata-mata, memang pegang besi keluar tangan. Macam mana korang tengok dekat safari Afrika sana, macam mana diorang redah ambil gambar harimau, macam itulah untuk Jeep Wrangler ni. So ketiga-tiga poin yang menarik untuk Jeep Wrangler ni adalah benda-benda yang memang atraktif untuk customer yang nak cari satu urban 4x4 yang memang nampak up to date dan paling latest sekali dan paling best sekali. Aksesori dia, they come out with the leather seat, they come out with the Alpine sound system player, and most of the car yang memang Jeep Wrangler ni memang berjajan ni lah, ni berjajan, ada part-part besi yang korang boleh simpan boot, sampan, all the bagasi bag. And this part kalau beli kat Malaysia, I think it cost almost 20k thousand because it's the original part. Alright, so untuk Jeep Wrangler ni memang kita cerita dekat bahagian dalam nanti, yang part yang keempat dan kelima. Dan kita tengok facelift yang terkini. This is the part facelift terkini. Dia punya ada spare tayar dekat bahagian belakang, dia ada third brake light dekat bahagian sini. And this car dia doesn't have any ducktail or any bigger spoiler. I think it's not suitable. Dan facelift baru, design tail lamp design dia nampak lebih klasik, tapi ada nampak latest generation which is LED lah. Alright, so the space bonnet dia sama juga, depan belakang besi padu. Alright, to prevent daripada terlanggar kan, takut langgar balak kat hutan kan. Alright, so this is the glass cermin dia pun korang boleh buka buang, buka the screw, buka the wiring, and korang boleh buka, tinggal benda ni saja. Memang betul-betul masuk hutan togel. Alright, so for the placement dekat bahagian belakang ni, korang boleh tengok this is the space dia. Bonnet space dia tidak too much besar sangat macam as mana-mana 4x4 yang lain, sebab 4x4 lain memang dia ada cabin dekat bahagian belakang. So ini adalah bonnet space dia. So untuk bonnet space ni boleh dikatakan antara kereta yang memang ada part-part yang praktikal. Kalau korang memang always camping ataupun memang
staying at the jungle, memang guna kereta ni dekat hutan semata-mata, I think it's very good. Alright, so this is the bar. Okay, untuk kereta ni memang diikat by bar. So bar besi dia ni memang besi padu dan memang diikat as a roll cage body. So which is like korang buka semua all the part ni. This is the carbon This is the carbon part. Dia buka semua part carbon ni dan tinggal bar saja, memang to prevent daripada tergolek, terbalik ke, terjatuh ke kan. Adalah bar kan, menahan kan korang kan, untuk tahan body tu daripada remuk. Okay, so untuk subwoofer ada dekat bahagian atas bumbung. So that's going to be a good point of value untuk customer. Alright, kalau kau tanya aku, Mirul, panas tak? Come on kan, carbon ori kan, takkan panas. Carbon ori, kalau bumbung carbon takkan panas. Okay, ni nampak ni guys. So sedikit dia punya CJ beranak dia. Bak kata you see, CJ beranak untuk Jeep Wrangler. Built in dekat mana? Since 1941. Lama sebenarnya Jeep Wrangler ni. So, kalau korang tanya dengan aku, as a practicality antara Jeep Wrangler ni dengan model-model yang ada 4x4 yang lain, sebenarnya bagi aku dia lebih kepada atas pilihan individu. Korang boleh gunakan sebagai daily use dan korang boleh gunakan sebagai weekend car. And kereta ni memang untuk orang yang lebih kepada alam semula jadi, yang nak jadi sebagai jantan jungle balik. Inilah dia guys, Jeep Wrangler guys. So, kalau korang tanya aku, dia sebenarnya lain daripada dunia yang korang nak kereta-kereta mewah yang korang nampak pada zaman kini. So now kita pergi test ride. Kita rasa feeling sendiri apakah kekuatan yang ada pada Jeep Wrangler ni. Nak tahu tak? Stay tune guys, jom. So, untuk interior yang perkara yang keempat yang menarik adalah interior adalah, of course, interior dia untuk Jeep Wrangler ni dia dah upgraded the new version. So the new version, tengok ni, korang tengok ni. 1941 Jeep Wrangler macam ni nampak? Mana ada bumbung, 2 orang dia boleh naik. Ni zaman-zaman Hitler perang dulu. Nampak? Rare tak rare kan? Okey. Menariknya adalah yang keempat lah, facelift barulah. Of course, the latest seats, the steering design look for the Jeep Wrangler, multi-function steering, and then they have a cruising control with the ADAS system, and then digital, they have a analog looks, dan dia ada screen digital dekat bahagian tengah. Untuk kereta ni, macam ni korang boleh pakai untuk 2-wheel or 4-wheel. Kereta ni memang dia ada part-time 4-wheel, so this is the part dia. Alright, 2-wheel and the 4-wheel. Korang boleh masuk sama ada right now is going for the 2-wheel. So you can change to the 4-wheel, you can change for the part-time. Tapi you have to know lah, this part you have to berhenti tepi baru boleh tukar masuk lah. Okay, untuk yang seterusnya juga, Jeep Wrangler ni sebenarnya dia ada bar handle kat sini. And then dia nampak macam USA punya. Bila kata USA macam Mustang nampak? Macam Mustang punya design sikit a bit. So the player placement, the aircon design look, the placement kat sini kan Mustang ada design macam ni, lepas tu ada logo Mustang kan. And then dekat bahagian seterusnya juga, this car is most of the part is a plastic part, and the combination with the body colour So if your body colour is darkest, black or green, this is gonna be nice lah. Dia ada yang Sahara limited edition, Sahara yang unlimited pun ada Sahara yang negro version, macam-macam. So that was a Jeep Wrangler lah. So Jeep Wrangler ni memang dah upgraded. Ni yang paling menarik ni, facelift dalaman ni. Dah tak macam outdated old school zaman dahulu. Yang kelima adalah driving experience. Jom kita redah. Apa kereta ni boleh buat? Kereta ni lasak sebenarnya, nampak? Macam aku tengok kan, aku langgar mana-mana bonggol-bonggol ke kan, aku boleh redah naik pokok hutan atas tu. Kau tengok. Kau bayangkan. Sekarang ni kau rasa aku boleh redah alam ni, Ayus? Tak boleh lah redah alam tu, sebabnya kereta ni belum terjual. Kalau dah terjual, minta izin owner. So 360 camera very clear. Silap, reverse camera is very clear, right? Because of this Japan spec. Japan spec ni memang part system ni memang dia very particular sikit. Dia spin. Sebab ada bukit belakang. Okay, now we are trying untuk as a normal road. Okay, now kita turun bukit. Kebayangan aku tak rasa tau, walaupun dalam keadaan hara ni sebenarnya, tapi dia tak rasa dia punya ni Yus. Dia punya kelang kabut tu. Kita panggil apa? Libang libu je kan. Libang libu je kita tak rasa kelang kabut ni kan. Of course lah, yang kelima adalah driving experience. Driving experience ni sebenarnya on the road. Of course, you have to try this car. You have to test drive. You have to submit loan. And you have to approvekan loan you, dan you pakai terus. Jangan pening. Sebab kereta ni memang antara kereta yang memang boleh pakai dua dalam satu. Satu sebagai as a town user because a 2.0 liter turbocharged with a new engine cc and the system features yang baru. And yang kedua adalah boleh pakai as a jungle mode. Jungle mode tu nak sedap ambil Rubicon. Kalau betul-betul duduk hutan, asal orang hutan, memang asal orang asli memang pakai kat hutan, ambil yang 3.6 Rubicon. Tapi yang Sahara Unlimited ni pun dah enough already lah.
So inilah sedikit sebanyak untuk aku buat comparison Jeep Wrangler yang baharu. Dan kalau korang rasa tertarik, korang rasa menawan, korang rasa practicality untuk kereta ni, korang rasa worth it to buy, I think boleh fokus on the Jeep Wrangler. Memang aku ada ready stock 10 unit. So kalau korang berminat untuk pre-order, pre-order ni sebenarnya lebih kepada jajan tau. Sebab mileage pun rendah-rendah semua. Mileage aku semua belah-belah ribu, 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu. Kalau yang nak berjajan je, banyak gila yang berjajan. Jeep Wrangler berjajan memang dekat Jepun banyak gila. So kalau korang tanya aku, terpulang. Kalau korang nak beli pre-order, boleh pre-order. Korang boleh layari di website kita di bawah di www.mrctv.com.my untuk pre-order secara online, beli secara online. And paling best sekali boleh consult dengan tim MRC dekat bawah. Number phone ada, nombor aku, jangan pening. And paling best sekali kalau korang berminat dengan konten-konten menarik untuk YouTube aku, dan ada benda-benda yang korang rasa aku boleh upgrade dan nak jumpa dengan aku, aku open kepada tim-tim media dekat luar sana yang nak panggil aku ataupun nak kita review bersama untuk mana-mana model unit recon, boleh contact dengan aku, DM aku direct terus. Alright, so guys, ni terima kasih untuk video menonton Jeep Wrangler aku. So selamat membeli Jeep Wrangler. Ada sedikit knowledge, ada sedikit kefahaman. Nak tahu lebih lanjut, aku kena register kereta ni, aku kena redah hutan baru boleh pakai. Dan dia lawan apa Yus? Dia lawan kereta elektrik sekarang Yus, yang viral, iQall dan G-Tour. Ini betul-betul strong jungle, man. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan pening-pening. Bye.